Okey semua, jom kita belajar algebra lagi. Okey, dan kali ni kita cuba jawab soalan ini. Okey, kita ulang kaji dulu sikit-sikit. 8 lah. Okey, baik. Okey, jadi seperti biasa 2 tambah y sama dengan 8. Jadi kita nak tinggalkan y ni seorang-seorang. Kita pindah apa dulu? Pindah 2 dulu. Jadi dapatlah y sama dengan negatif 8. Okey, kekal. Ni tambah 2 kan, by default tambah 2 pindah jadi negatif 2. Jadi dapatlah y sama dengan negatif 10. Okey, sedap. Lepas tu pula 2y sama dengan negatif 8. Lepas tu 2y ni ialah darab. Sebab apa? Tengok macam ni, 2 tambah y, ini 2y terus. Dia tak ada tambah ataupun tolak. Jadi kita pindah 2. Jadilah dia bahagi. Sebab ni darab, pindah jadi bahagi. Dapatlah negatif 4. Okey, sedap. Lepas tu pula negatif y tolak 2 sama dengan negatif 8. Okey, jadi nak tinggalkan y seorang-seorang, kita pindah tolak 2 ni. Jangan lupa simbol kiri nombor 2 ni tolak tu. Pindah jadi dapatlah y sama dengan negatif 8. Tolak pindah jadi tambah. Jadi negatif 8 tambah 2 dapatlah negatif 6. Okey, kita lepas tu lah bahagi. Okey, bahagi pula macam mana? Tolak negatif 8 sama dengan negatif y per 2. Okey, kita nak tinggalkan y ni seorang-seorang. Pindahlah 2. Bawa sekali dengan negatif ni. Jadi bawalah pindah. Dapatlah negatif 8. Bahagi pindah jadi darab. Okey, jadi dapatlah 16. Positif 16. Okey, sudah. Okey, lepas tu kita buat soalan lain. Okey. Macam dulu kalau macam ni. Sekejap y. 2 tolak y sama dengan negatif 8. Okey, jangan sekarang. Okay, jadi sekarang ni macam biasa kita nak tinggalkan y, tapi bukan tinggalkan y sahaja, tinggalkan dengan negatif ni sekali lagi. Jadi pindahkan 2. Jadi dapatlah negatif y sama dengan negatif 8. Tambah 2 pindah jadi tolak 2. Dapatlah negatif 10. Okey, jadi tak habis lagi. Sebab kita kena pastikan y ni positif. Jadi negatif ni negatif 1. Pindah lah. Okey, by default negatif ni kalau tak ada nombor maksudnya negatif 1. Jadi pindah dapatlah y sama dengan negatif 10 bahagi dengan negatif 1. Jadi dapatlah y sama dengan 10. Okey, faham? Okay, baik, kita buat soalan lain. Kita kalau apa lagi soalan? Okey, contoh macam 3 tolak y tambah 2 sama dengan 8. Okey, macam mana buat yang ni? Okey, jadi kita macam biasa nak tinggalkan y ni seorang-seorang. Okey, sebab dia tolak, jangan lupa bawa yang simbol tolak tu sekali, kekalkan. Pindah dan pindah. Dapatlah negatif y sama dengan 8. Tambah 3 pindah jadi tolak 3. Tambah 2 pindah jadi tolak 2. Jadi dapatlah negatif y sama dengan 8 tolak 3 5. 5 tolak 2 3. Okey, jadi negatif ni tak habis lagi. Okey, jadi pindahlah negatif 1 ni ke sebelah. Dapatlah y sama dengan 3 bahagi dengan negatif 1. Negatif 1 ni. Okey, jadi y sama dengan negatif 3. Okey, faham? Okey, sikat. Lepas tu kita buat apa lagi? Okey, contoh lagi ialah macam 4 sama dengan 4 sama dengan 8 tolak y. Okey, jadi macam biasa kita nak tinggalkan y ni seorang-seorang. Okey, sebabkan dia tolak, jangan lupa tinggalkan tolak tu sekali. Jadi pindah lagi. Dia dapatlah 4 tu 8 ke tambah pindah jadi tolak. Ni negatif kekal. 4 tolak 8 dapat negatif 4 sama dengan negatif y. Okay, jadi negatif ni kita pindah. Negatif ni apa nombor dia? 1. Jadi pindahlah. Dapatlah negatif 4 bahagi dengan negatif 1 sama y. Dapatlah 4 sahaja. Okay, faham? Okay, settle. Lepas tu apa lagi? Apa lagi contoh? Okey, baik. Okey, macam
Okey, yang ni tengok 4 sama dengan 8 tolak Y. Okey, macam mana kalau macam ni? 4 sama dengan negatif 8Y. Okey, ini ialah bahagi. Ini bahagilah, ini ialah darab. Sebab apa tengok sini? Macam tu cakap 8 tolak Y. Okey, 8 tolak Y sini negatif 8Y. Antara 8 dengan Y ni dia tak ada tambah atau tolak. Tolak tu macam ni lah maksud dia. Okey, 8 tolak Y. Okey, jadi ini bukan darab, ini ialah 8 ni positif. Okey, macam tu. Yang ni pula sebab dia tak ada tambah atau tolak. Jadi ini ialah darab. Okey, jadi darab negatif 8 ke sebelah dapatlah 4 bahagi dengan negatif 8 sama dengan Y. Jadi dapatlah bagi 4 bahagi negatif 8 adalah negatif 1/2 sama dengan Y. Okey, faham? Okey, settle. Contoh dia, lagi contoh lain lah. Okey. Okey, juga contoh yang lain sikit. Okay. Yang ni kan dia cakap negatif ni kalau tak ada nombor maksudnya ialah negatif 1. Sebab kaedah tu sama je dengan kalau ada nombor, katakanlah kita buat 2 tolak 2Y sama dengan negatif 8. Okey, jadi kita apa? Okey, kita guna konsep yang sama jugalah. Jadi kita pindah. Okay, ini ialah darab, ini ialah tambah. Jadi macam biasa, tambah tolak jumpa darab bahagi, pindah tambah tolak dahulu. Dipindah lagi dahulu. Jadi dapatlah negatif 2Y sama negatif 8 tolak 2. Sebab positif 2 pindah jadi tolak 2. Dapatlah negatif 10. Okey, lepas tu kita apa? Negatif 2 ni kan darab, pindah jadi bahagi. Negatif 10 bahagi negatif 2. Dapatlah Y sama dengan 5. Okey, lepas tu kita cuba letak sebelah menyebelah. Kan? Sekejap. Tak nampak. Okey, baik. Kita letak sebelah menyebelah dengan ni. Okey, sama tak? 2 tolak 1Y dengan 2 tolak 2Y. Okey, kaedah dia sama. Jadi kita kena anggap kalau tak ada nombor kat sini, dia ialah 1. Sebab biasanya orang tak tulis lah. Okey. Kalau ada nombor macam biasalah, tambah tolak semua tu. Ini sebenarnya pun dia ikut tambah tolak juga. Cumanya yang ni tak ada nombor itu je lah. Yang tambah tolak darab bahagi macam ni juga. Cumanya ini orang tak tulis nombor lah. Mungkin kadang-kadang orang tak perasan. Okey, saya dah. Okey, rasa setakat itu saja untuk hari ini. Okay, jangan lupa like, subscribe, share. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.